hanya sekadar gunting dan gula. Ini adalah satu simbol, satu permulaan bagi usaha memantapkan jiwa dan perubahan diri. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alaikumul lazina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan ke atas kamu, diwajibkan atas pada kamu berpuasa sebagaimana mereka-mereka yang terdahulu berpuasa. Jadi Ramadan seterusnya kita ikhtiar, kita berazam tadi jangan tinggal puasa. Boleh? Okey, apa cita-cita kita puasa apa? Khatam Quran 1 bulan, banyakkan sabar dan ingat, banyakkan minta keampunan kepada Allah, keampunan kepada ibu bapa. Jana Sya'ban wa balighna Ramadan. Lapar dan dahaga tu belajar lagi, dapat pahala berganda. Hari lain mungkin tak ada pahala atau pahala sedikit, tapi bulan Ramadan datang sekolah pun dapat pahala, dapat pandai.